8 lelaki termasuk seorang pelajar tingkatan 3 dihadapkan ke Mahkamah Magistret Batu Pahat Johor selepas terbabit dalam pergaduhan di hadapan sebuah kedai makan Ahad lalu. Kesemua tertuduh membuat pengakuan bersalah di hadapan Magistret Nur Rasidah A. Rahman. Kesemua tertuduh didapati merusuh dan merosakkan peralatan kedai makan menggunakan meja serta kerusi di Jalan Besar Rengit pada 26 Oktober lalu. Tertuduh pertama, Tan Wee Siang, turut didakwa melakukan hianat selepas merosakkan motosikal milik tertuduh lain. Siasatan polis mendapati insiden berpunca akibat tidak berpuas hati dengan bunyi bising motosikal sehingga tercetus pergaduhan. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM8,500 terhadap Wee Siang, manakala 6 lagi tertuduh didenda antara RM500 hingga RM5,000. Seorang lagi tertuduh Juvana dibenarkan jaminan RM2,000. Kes disebut semula 1 Januari depan bagi laporan akhlak dan perintah selanjutnya.